Ambo nak tanya ni. Bunyi Kelantan ni. Silakan. Selawat atas Nabi ni. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mana lebih afdal? Berbunyi di mulut ke dalam hati? Oh, masya-Allah, bagus tu. Bunyi biasa tapi mempunyai arti. Kan? Ini kita pula balik bila sebut mengenai selawat, lagi pula kita nak amal dan kita nak raikan dengan suatu makna hadis yang ia kata abkhalun nas, sebakhil-bakhil manusia man iza zukirtu indahu lam yusalli alayya. Sebakhil-bakhil manusia daripada umatku ialah orang yang apabila disebut nama aku di sisinya tidak berselawat atasku. Itulah sebakhil-bakhil. Kalau kata ni panggil sekedekut-kedekut. Sini cakap tak kedekut. Bahasa surat kikir. Arab panggil bakhil. Bila siap tabdid abkhal. La qarabu wa man syu'a qasya wa amma man bakhila. Sebut bakhil. Kadang-kadang kita ambil Arab jadi Melayu bakhil, Melayu kikir, Melayu kapung kedekut. Nabi SAW dia hukum kata sekedekut-kedekut, sekikir-kikir, sebakhil-bakhil manusia orang yang apabila disebut nama aku di isinya tak berselawat. Ugi ke kira sebab apa? Sebab bila kita selawat atas dia, malaikat selawat atas kita 10 kali, Allah balas 10 kali. Tak ugi kita. Baik. Kemudian timbul soalan. Bagaimana afdal kita berselawat di lidah dengan di hati? Baik. Az-zahir bila sebut berselawat segera faham di mana? Segera faham di lidah. Campur bibir mulut dia biar tak selawat ke dah. Sampai huruf ada syafawi. Ya, sehingga pada dah selawat tak ada huruf min tu. Sallallahu alaihi wasallam. Tak min huruf syafawi. Cuba tak ada min nak tahu nak. Sallallahu alaihi wasallam. Nak kata tak boleh yang ni Allah Ta'ala jadi bibir mulut kita ni ada huruf-huruf Quran dah. Habis tu sayangnya kita kerja mulut kita untuk buat itu dan ini. Sedangkan di bibir mulut saja berapa huruf di sini? Ab, ba, am, mim, au, waw. Tu, duduk ke bibir mulut manakala lidah pula belah-belah huruf duduk di lidah. Tengok lidah kita. Jadi kalau kita duduk guna lidah untuk hari-hari cakap sia-sia Allah ruginya, sedangkan di lidah kita ada makhraj huruf Quran. Ya tak? Masya Allah, huruf lisani panggil. Huruf syafawi, huruf lisani, patut ada halqi, huruf yang bahasa duduk dalam hulqum. Berapa huruf 6 huruf. Kalau kita bagi hulqum kan bagi 3 lah, 3 kata lah katanya kata. Sini kha dengan ghain. Mai ke tengah ini ha dengan ain. Aqsa ni hamzah dengan ha. Tengok tu kok dalam mulut hulqum bibir mulut puak huruf Quran di sini. Baik kalau kita bersahal kok langgar Allah ruginya. Baiklah, setelah itu segera faham bila kata ya ayyuhallazina amanu sallu. Allah perintah kata. Sebelum nak perintah dia cerita dulu. Dia panggil khabar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi Allah Taala cerita kata dia sendiri sesungguhnya Allah sendiri selaku Tuhan selawat ke hamba dia. Dan wa malaikatahu, para malaikat Allah semua berselawat dengan tak kecuali kat malaikat tak habis nak bilal lah banyaknya. Wa ma ya'lamu junuda rabbihim illahu. Allah je tahu bilangnya. Selawat semua. Allah sendiri, para malaikat semua selawat. Oleh itu, hai mana orang yang beriman, baru perintah. Ya ayyuhallazina amanu sallu.
perintah supaya aqimu juga. Panggil amar juga lah. Sampai itu segera faham daripada situ wajib selawat. Sallu, berselawatlah kamu. Nah, alaihi, ke atasnya. Wasallimu, bukan selawat saja, ucap salam. Berarti tercapo tu Allahumma salli wa sallim alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kita siapa? As-salatu wassalamu alaihi. Kan tu? Tercapo dua sekali selawat dan salam kerana Allah perintah wasallimu alaihi taslima. Baik. Zahirnya bila perintah tubih hukumnya wajib. Hingga khilaf ulama di mana wajib? Mazhab kita Syafi'i tidak ada selawat itu wajib, melainkan hanya di dalam solat. Ke rukun semaya selawat. Tu hak wajib, di luar tak ada wajib. Setengah ulama kata wajib dalam ibadat juga di luar ibadat. Wajib berselawat. Tapi wajib apalagi ketika didengar sebut nama dia. Tanggung situ. Kata setengah wajib seumur hidup sekali kita selawat di luar ibadat atas niat menyelesaikan kewajipan Allah perintah. Silah situ. Baik. Apabila begitu mana afdal kita selawat? Maka zuhir selawat di lidah. Apalagi dengar sebut tadi kan. Kita lidah kita sallallahu wasallam alaihi ataupun sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah susun macam mana tu? Sallallahu wasallam alaihi. Satu susun sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dengan bentuk amat Allahumma salli wa sallim. Ya. Ataupun as-salatu wassalamu alaihi. Tu betul-betul orang pandai susunlah lah. Jadi nak selawat di lidah. Lepas tu hati. Kadang-kadang orang tu berselawat di lidah saja, tidak ada di hati. Orang panggil ada zikir lisan, luput di hati. Dia panggil kurang afdal saja, tapi hasil maksud. Kalau tak ada di lidah, hanya ada di hati, orang panggil luput. Atau kata wajib tadi, luput di lidah. Pentingnya kedua-dua sekali. Kalau bab solah mesti kena ada di lidah. Kenapa? Rukun qauli. Gak qauli bersangkut dengan lidah. Allahumma salli ala Muhammad sekurang-kurang kan. Itulah. Jadi pula afdal tak afdal tengok di sini pula. Dia berapa dia masalah zikir saat itu mana afdal, zikir jahat, zikir sir. Zikir cara nyaring, zikir cara perlahan-lahan. Hak ni tak boleh kita nak pukul rata lebih jahat semata, tak boleh nak kata lebih sir perlahan semata. Tengok-tengok keadaan. Satu kau kata kalau seorang itu suci, selamat hati daripada riya, daripada ujub, daripada sum'ah, kalau hati bersih, afdal nyaring. Dengan nyaring boleh menjaga diri sendiri. Dan pula boleh memperdengar kepada orang lain, boleh kawal, boleh jaga orang lain kata. Yang lain bila itu selawat, dia pun selawat hati. Tilik situ, itu satu segi kelebihan nyaring. Tetapi kalau kita kurang selamat dari segi unjuk riak, afdalnya slow. Koho. Suk terik dalam hati. Hak tu mak tak panggil selawat, dia panggil apa? Zikir hati, ingat di hati. Itu saja. Baik. Kemudian sebab itulah dua sahabat Abu Bakar dia qiyamul lail baca slow. Siapa Nabi lalu slow tak dengar. Bila Umar Allah denung dengar dah. Lepas pada tu dia panggil tanya, kenapa Abu Bakar boleh slow sangat dalam qiyamul lail bacamu? Ya Rasulullah, kerana ingat saya menggodok menanjak dengan Tuhan. Tuhan yang amat mendengar. Tuhan yang amat mendengar. Tak nak tidak lau-lau panggil dia bisik pun tak ada apa dah. Baik. Hamu Umar macam mana mau nyari? Kerana saya nak menghalau ke syaitan. Nak menjaga ke orang mengatur. La ilaha illallah terkejut. Tu. Semua tu punya alasan yang tepat belaka. Kerana dua mereka ni hati suci belaka. Maka Rasulullah kata sallallahu gini, Abu Bakar mau penaik sikit sorang. Akak sikit. Kalau kata buka ke besar sikit macam gitu.
Hai Umar, mu slow sikit. Tu dia ajar. Inilah bermaknanya dua-dua tu ada kelebihan. Paling penting bila kita sebut selawat mesti dengan lafaz lidah. Adapun hati, ni ingat. Baik. Itulah di antara lain. Apa lagi? Ayah nak ada tidak kemari dah tu.